welcome back to my channel Darius YT78. Jadi pada hari ni aku akan bermain game Banana Eat. Okay, Banana Eat. Game ni tenang je kan. Payah nak keluarkan macam orang. Kita boleh lari, kita boleh lari, kita jangan lari. Tapi aku beli, kenapa dia tak kerja? Aku beli. Okay, aku bawa. Allah! Aku cakap dia tak kerja, aku dah sekali kerja. Astaghfirullahaladzim. Kau jangan makan aku lagi. Aku tak sedih. Banana menang kan? Hai, apa benda korang ni? Banana juga yang menang ni. Astagfirullahaladzim. Ni tengok, pemenang nombor 1 ni kan? Walaupun tadi aku mati, korang janganlah. Korang jangan mempertikai kain aku. Aku baru masuk ni. Tak mati lagi. Faham? Siapa? Aku jadi kan? Baru pertama kali main. Aku jadi Aku membentukkan setan. Okay, aku jadi kan memang untuk korang takkan lepas. Setan banana macam ni kan. Kita tahu boleh menang tak sebab diorang pun larikan. Boleh nampak tu. Wah, jalan tu cukup pak. Wah, aku boleh berangkat. Hahaha. Habislah. Kamu akan dimakan. Hahaha. Weh, lompat senang sikit kan? Okay, aku dah tolak nyawa tu. Okay, sikit lagi. Habislah kamu habis. Dia duduk lagi. Makan lagi. Okay, makan. Okay, kepala dia. Seram ya. Bagi yang budak tu yang untuk main game ni. Spawn sini senang sikit. Tu tak apa, dia dengan lag kesian juga dia. Tak ada feel lah, tak kerja kan. Aku boleh nampak sana. Tak. Menyawa. Saya ingat kamu. Dia kena letak benda. Haha. Okay, dia orang akan escape.
Small fun. Nampaknya berapa orang lagi je aku nak tangkap dah. Tapi itulah pasal kan. Tapi video ni aku jadi tak tahulah jadi kecaman ke apa, tak tahulah. Okay. Okay kan, sampai di situ saja video kita kali ni. Just korang suka dengan video ni, like, comment and subscribe. Bye bye. Salam.